الله محمد صلى الله عليه وسلم إن إلى وجهه وذريته وقرابته وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى سائر الأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى سائر العلماء والمحدثين شهر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين والدهر الداهرين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pada kenyataan yang seterusnya mengenai huraian tambahan daripada Al-Mu'allif mengenai ta'rif kemarin tadi. Dan lagi katanya Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, ayah diskam rahimahullahu ta'ala, maka hamba hendak menerangkan, menjelaskan adalah lafaz adabuhu pada ta'rif itu. Kemarin tu dia dah bahagi dah pada muka surat 27. Muka surat 27 bawah tu. Dan lagi katanya rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagaimana ulasan kemarin tu daripada muka surat yang ke-25 mengenai ta'rif fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqdi adamuhu tu. Jadi dia dah bahagikan antara yang bersifat wujudi ataupun amrun iktibari. Dia pembahagian kemarin tu. Jadi hari ni dia nak ulah mula, nak terangkan adalah lafaz adamuhu pada ta'rif itu, iaitu pada ibarat fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Waktu maka telah menjaga oleh ulama, telah menjaga, memelihara oleh ulama pada ibaratnya tersebut itu. Maknanya ada ulama-ulama yang sesudah daripada Al-Imam As-Sanusi mentarjihkan ataupun mentakwilkan pada ibarat yang tersebut itu, tujuannya supaya tiada jadi keliru, supaya tidak jadi keliru. Jadi kita buka balik ni. Ini sebagai khulasah. Sebagai khulasah. Bagi hak wajib ni. Bagi hak wajib. Jadi sebagaimana dijelaskan semalam, dia punya gambar rajah tu. Gambar rajah tu kemarin gambar rajah kemarin tu, kalau sifat wujudi, kalau hak bangsa wujudi kena pada nafsiyah.
iaitu sifat wujud. Manakala amrun i'tibari kena pada salbiyah, iaitulah 5 sifat tu: qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, dan wahdaniyah. Tu dia. Jadi nak dikatakan kata wajib tu, kata wajib ni dua-dua kata wajib. Dua-dua kata wajib. Tapi wajib tu sama ada bangsa wujudi, bangsa zat. Yang ni sifat wujud tu merujuk kepada zat Allah. Dan yang kedua je amrun i'tibari, bagi hak kita faham reti je. Jadi ulama kata ayah dia sekam, ulama dah buat penjagaan, dah takwil pada ibarat yang tersebut itu, tujuannya supaya tidak jadi keliru, supaya orang tidaklah keliru. Dan ditakwilkan, takwil itu palingkan makna. Kalau kita rujuk pada ibarat ibarat ta'rif tu, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Bagai hak wajib itu tidak menerima sebarang gambaran pada akal. Akal tak boleh nak menghukumkan, akal tak boleh nak menggambarkan tentang ketiadaannya, Jadi ulama dah takwil perkataan itu. Ulama takwil perkataan itu dengan makna intifa'uhu. Jadi makna fal wajibu fil aqli adamuhu tu ditakwil dengan intifa'uhu. Jadi tak pakai dah adamuhu ni. Tak pakai dah. Maknanya apa? Barang yang wajib itu tidak menerima gambaran pada akal tentang ketiadaannya. Maknanya barang wajib tu tetaplah wajib. Pada sebelah kata ada. Tapi ulama takwilkan perkataan adamuhu kepada intifa'uhu. Intifa'uhu ni maknanya ternafinya. Kalau adamuhu, ketiadaannya. Kalau intifa'uhu memang ternafinya. Jadi kita rujuk balik perkataan intifa'uhu tu. Mari mana perkataan tu? Daripada perkataan intifa'un. Intifa' ni maknanya dalam bahasa Melayu ternafi. Maknanya ternafi. Makna ternafi tu apa? Tu ada dah situ. Ternafi tu maknanya pada azali. Bukan ternafi tu ada orang yang menafi tak. Jangan kita fikir ternafi tu maknanya ada fa'il, ada orang yang menafikan. Bukan begitu. Jadi bila dah ditakwil kepada intifa'uhu, jadilah maknanya begini. Benda yang wajib itu tidak boleh dirupakan melalui akal, ternafinya. Ternafinya benda yang wajib. Sebab benda yang wajib kita nak huraikan mengenai wujudi ni. Nak huraikan benda wujudi dengan benda amrul i'tibari ni dua ni. Jadi kalau sebut adamuhu, ketiadaannya, seolah-olahnya tak ada ni. Maknanya seolah tak ada. Baik. Jadi ulama dia takwilkan. Maknanya ini disebut sebagai takwil. Antara dua ni. Mana? Imam Sanusi tu dia tulis, tu memang dia masuk ni. Dia orang alim. Dia
orang yang orang kata apa, orang hebat lah. Tapi dia buat tu ada maksudnya tersendiri. Macam Syekh Ahmad karang kitab kitab Faridatul Faraid. Sifat kudrat, sifat ma'ani diterjemah dengan seperti kudrat diterjemah dengan berkuasa. Ma'nawiyah pun terjemah dengan berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi antara ma'ani dengan ma'nawiyah dibuat sama terjemahan tu. Kalau kudrah, maknanya merujuk pada diri sifat. Bagai tu ada. Kalau qadiron, hak ni ialah bangsa hal. Keadaan si Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Keadaan, nak cerita bab keadaan. Kalau kudrah ni gak, cerita bab diri zat, diri sifat yang ada pada zat tu. Maka tidak sesuai diterjemah dengan berkuasa. Berkuasa tak sesuai nak ayatnya. Bukan tak boleh. Ada ulama yang terkemudian ni mengatakan tak ada masalah bab masalah tu. Masalah terjemahan tu. Atas kita berlaku lah. Cumanya maknanya takut orang faham lain. Takut orang faham lain. Faham apa dia? Seolah-olahnya ni maknanya seolah kudrah yang berperanan. Macam apa? Kudrah tu yang ada punya keadaan dia tu. Seolah-olahnya kudrah yang berkeadaan gitu. Seolah-olahnya nak menafikan maknawiyah. Kalau kita terjemah dengan berkuasa ni. Padahal dia diri sifat je. Supaya macam tangan kita. Tangan kita dalam ni ada sifat keupayaan. Tapi tak boleh kita terjemah dengan berkeupayaan. Tak boleh. Tangan kita ada sifat keupayaan. Maka tak boleh dikatakan tangan kita ni berkeupayaan. Kalau berkeupayaan tu, dia dah melakukan tu. Angkat gol ni, angkat gol tu ni. Tangan kita berkeupayaan mengangkat sesuatu. Ini makhluk pun boleh. Boleh. Cumanya makna tu memberi faham kepada lain. Kalau tangan kita ada keupayaan, tandanya kita nak mengisyaratkan tangan kita ni ada sifat tu. Dan sifat tu duduk pada tangan kita. Bila sifat tu kita dah faham reti duduk pada tangan kita, dia belum berperanan lagi. Dia belum berperanan sebab terjemah keupayaan itu merujuk pada diri sifat yang ada pada tangan. Bila tangan itu mengerjakan sesuatu, angkat barang ke apa gitu gini, barulah diterjemah dengan berkeupayaan. Maknanya nak menunjuk keadaan kelakuan tangan tu. Tangan kita berkelakuan, berkeadaan, berkeupayaan mengangkat sesuatu. Mengangkat berat beban contoh ni. Maknanya antara kudrah dan qadiran pemaknaan dia tu suku-suku. Saya dengar Allah ni berkehendak. Kalau dia royak berkehendak tu, maknanya dia rujuk terus kepada maknawiyah. Keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Tapi kita faham Allah ni macam ada kehendak. Kalau ada kehendak tu maknanya sifat ma'ani. Zat Allah yang maha wujud ada pada zatnya sifat iradah. Maknanya ada sifat kehendak. Macam kita ni, aku ada kehendak. Tapi kita tak kehendak apa-apa lagi. Maknanya sifat tu ada dah dari diri kita. Ada dah. Bila kita nak berkehendak tu, tahun depan lah tu. Nak ke apa? Nak buat itu ini, contoh. Nak pergi haji contoh, tahun depan. Tapi kehendak dah ada dah. Hari ni, esok, kehendak tu tetap ada. Bila nak laksanakan? Tahun depan lah. Tahun depan tu, kita melaksanakan apa yang kita kehendaki.
Bila dah kita melaksanakan apa yang kita kendaki, kita usaha ke arah tu, baru disebut berkehendak. Sebab dia sifat berkehendak ni, perkehendak ni kan, dia macam yang lain tu kita tak nampak ni sangat. Berkuasa. Maksudnya, Ya, betul. sifat yang menunjukkan kekuatan. Nampak dia punya. Perkehendak ni dia macam sifat yang lembut. Kita macam kita manusia kan, berkehendak ke makan. Sebab tu kita nak itu betul-betul nak faham. Kita supaya kita tak rasa, kita tak mikir macam Allah ni dia ada kehendak. Sebab itulah. Kehendak maknanya kerana. Ya. Seolah-olah macam sifat tu tak ada fungsi. Seolah-olahnya sifat kehendak tu tak ada fungsi ke? Kurang. Bukan maksud kita gini. Kalau anak Allah ni dia tak boleh kalau tak ada kehendak. Dia kena ada kehendak. Kita jadi jadinya sifat kehendak yang ada pada Allah Ta'ala tu tak dapat tidak. Kita kena rujuk balik. Kita kena rujuk balik pada matan Imam As-Sanusi. Al-Qudratu. Kita rujuk balik ni satu-satu. Kita huraikan satu-satu. Al-Qudratu wal-iradah. Al-muta'alliqah. Al-muta'alliqat bijami'il mawjudat. Bijami'il mawjudat. Maknanya dua ni, satu, dua. Menunjuk kepada diri sifat. Yang mana diri sifat itu ada pada zat Allah. Ni. Tapi arah tuju sifat ni apa dia? Ni arah dia. Arah tuju, matlamat dia. Contohnya kita ada sifat pelihat. Buat apa sifat pelihat tu? Melihat je tujuan dia. Kita ada sifat pendengaran. Apa tujuan sifat? Apa fokus utama, matlamat utama, fungsi utama sifat pendengaran ni? Nak dengar je. Sifat pendengaran tak boleh nak buat kerja. Sifat pelihat tak boleh nak angkut barang. Maknanya sifat kudrat, iradah, kedua-dua ni fungsi utama matlamat dia nak berhubungan, bertakluk. Dah. Dengan siapa? Bijami'il mawjudat. Dengan tiap-tiap sesuatu yang wujud. Dengan tiap sesuatu. Bijami'il mumkinat ke mawjudat, tak ingat dah. Bijami'il mawjudat. Minta maaf, mumkinat. Bijami'il mumkinat. Tak boleh. Mawjudat. Tengok balik. Sebelum silap. Kita ni mari lupa gak. Mari lupa gak habis. Entah deh. Betul dah. Maknanya bijami'il mumkinat. Dia mari lupa gak. Mumkinat. Apa maksud mumkinat? Maknanya tiap-tiap sesuatu yang diwujudkan ataupun yang tidak diwujudkan. Jadi mumkinat ni sama ada Allah Ta'ala berkuasa mengadakan mungkin, menjadikan alam, ataupun Allah Ta'ala berkuasa meniadakan alam tersebut. Fungsi dia ni. Bijami' ni maknanya keseluruhan. Matahari, bulan, bintang, langit, bumi, semua. Haiwan, manusia. Dan sifat iradat ni pula, fungsi utama, matlamat dia ataupun fokus tujuan dia ni bertakluk, berperanan pada sekalian mungkinat juga. Kehendak Allah menjadikan alam.
kehendak Allah menjadikan langit, kehendak Allah menjadikan bumi, kehendak Allah menjadikan manusia, begian bentuk. Yang disebut sebagai takhsis. Takhsis ni maknanya ketentuan. Kalau kudrat ni maknanya taksir. Taksir ni maknanya kesan tu. Taksir ni kesan. Kesan ke atas mungkinat saat ni. Sama ada wujud mungkinat tu ataupun tak ada. Tak ada tu pun taksir juga. Berkuasa ni, kalau makhluk tak ada pun dia tetap ada berkuasa. Dia tetap juga ada. Sebelum adanya mungkinat. Jadi, kedua-dua ni ialah berlazim-laziman. Maknanya, kedua-duanya mestilah bermuafakat dua tu. Macam kita kehendak ni, orang nak pergi haji tahun depan. Kita kehendak ada dah tahun ni. Buat tak buat tu atas kudrat. Jadi bila kita tahun depan ni haji. Tahun depan nak haji, kita pergi tabung haji kita pergi tabung haji, masuk duit ke apa ke, tanya gitu gini. Usaha kita tu kudrat. Tak ada jadi kudrat ni melainkan dengan kehendak. Kalau kita buat secara spontan pun, contoh spontan baret nak buat kursi spontan, boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak dilazimi dengan ada kehendak. Jadi jangan kita membezakan peranan kedua-dua ni. Sama taraf. Jangan kita kata, kudrat lah paling hebat sekali. Sebab diciptakan alam semua gini-gini. Sehingga kan kita mengurangkan ataupun bukan nak menafikan, tak, maknanya nak mengurangkan dia punya peranan iradah, tapi fungsinya sama. Jadi bila dah ada mungkinat, timbul mungkinat, barulah maknanya bila mungkinat tu hendak dijadikan, ditimbulkan, nak kepada timbulnya itu, barulah yang ini disebut sebagai hal. Dia ini sifat maknawiyah. Boleh nampak tak ni? Ini gambaran je. Ada tu barulah berlaku. Maknanya jalan nak berlaku tu. Kok ada tu dipanggil taksir. Wujud dia tu baru timbul taksir ni, maknanya kesan kekuasaan tu. Lepas tu tahsis, bentuk-bentuk, nauk-nauk, jenis-jenis makhluk saat ni. Barulah timbul dua ni. Tapi nak ke arah timbul ni kak, dia mari kok ni dulu. Dia mari kok manoyah dulu. Jadi sebab apa? Nak menyatakan keadaannya. Contoh kita nak ambil botol. Kita ni ada kehendak, aku nak minum air lah. Tangan kita bergerak ke arah air yang belum diambil lagi tu, dipanggil maknawiyah. Peranan dia tu. Berkuk payah air. Dah ambil tu, barulah sebut taksir ataupun taksir. Aku pilih air kosong. Taksir air manis. Contoh. Taksir ni ketentuan. Ambil tu baru ni. Dia sama. Taksir dengan taksis bagai sama. Sebagaimana iradah dan kudrah berlazim-laziman. Contoh, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan manusia. Tapi bentuk manusia tu melalui taksis. Ketentuan Allah. Ada kepalanya bulat, dua tangan. Dia taksis. Begitulah keadaannya. Jadi, kalau ni masalah sifat ma'ani. Jadi perkataan adamuhu dalam mata tu juga, apa yang hok tak kena? Yang perlu ditakwil kepada intifak. Kenapa perlu ditakwil kepada intifak? Mana kita kena terjemah
barang yang wajib tidak boleh dirupakan melalui akal tentang penafiannya. Jadi ulama mentakwilkan akan perkataan adamuhu itu dengan intifa'uhu. Artinya ternafinya atau tidaknya. Kalau adamuhu, ketiadaannya. Kalau intifa'uhu, ketidakkannya. Ataupun penafiannya. Jadi, apa yang kita faham daripada pentakwilan ni? Takwil ni bukan kira ayat Quran saja, hadis tak. Takwil ni boleh berlaku pada ibarat-ibarat yang terdahulu. Ibarat ulama ni kata gini, ulama kemudian dia takwil pula. Dia ubah. Tu mana? Ada gitu lah. Mungkin ada takwil sebab ada sebab ada kekeliruan. Timbul kekeliruan. Bila timbul kekeliruan, sehingga kan ada fahaman-fahaman yang menjadi pendukung kepada kekeliruan tu, maka ada ulama yang cakna, yang ambil berat, dia akan takwil perkataan ini supaya orang ramai, orang awam terkeluar daripada kekeliruan itu. Baik. Jadi kata Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, maka kalau begitu takwil, jadi betul lah kita pitah maksud, kita tuju maksud, iaitu murad sebenar akan bahawasanya wajib pada akal itu ialah barang, iaitu perkara yang tentu sungguhnya. Wajib pada akal itu ialah perkara yang sungguhnya. Maknanya bukan ada bendanya dak. Apabila maknanya wajib pada akal itu ialah barang yang ataupun perkara yang tentu sungguh. Kalau tadi tentu ada. Tentu ada. Tentu ada. Bila sebut tentu ada, maknanya ada pembahagian pula di situ. Baik. Kerana ni hujah dia. Kenapa wajib pada akal itu perkara hak tentu sungguh? Kerana apabila tidak dibenarkan ternafinya, kalau tidak dibenarkan, diiyakan penafiannya itu. Penafian kata tak boleh terima, tak ada barang hak wajib. Maka tentulah sungguhnya. Maknanya bila dah tak dibenarkan ternafinya. Ternafi apa? Ternafi barang hak wajib ni. Bila begitu, maka tentulah sungguhnya, iaitu sungguh barang hak wajib tu. Sungguh barang yang wajib. Sebab apa? Sebab tak dibenarkan ternafinya. Tak dibenarkan ternafinya. Bila begitu, maka betullah misal mereka itu ulama dengan mengambil lapang bagi jirim itu. Dia kiyah kok jirim selalu. Ini pelik ni dia. Betullah misal mereka itu ulama dengan mengambil lapang. Siapa yang mengambil lapang? Bagi jirim. Jirim tetap mengambil lapang. Dari kerana diri mengambil lapang itu ialah perkara yang bangsa sungguh. Perkara yang bangsa sungguh. Maknanya apa? Iaitu amrun i'tibari. Seolah-olah kalaulah kita katakan lafaz adamuhu itu maknanya ketiadaan pada sebelah wajibnya yang ada tu. Tak boleh digambarkan oleh akal tentang ketiadaan barang yang wajib. Seolah-olahnya ada di situ pemaknaan amrun i'tibari sama seperti mana perbahasan dalam sifat salbiah. Jadi umpama jirim tu pun dia mengambil lapang dengan istilah perkara hak bangsa sungguh. Bangsa sungguh, bukan barangnya ada dak. Maksudnya apa? Kita lihat batu di atas tanah. Dan kita faham reti. Batu ini dia mengambil lapang. Maknanya dia ada dengan kondisi objeknya. Kalau dia tu bulat,
maka itulah lapangan dia. Itulah lapangan dia. Hak lain tepi-tepi dia tu, hak tu jirim yang lain pula. Duduk di antara dia tu. Bawah dia tanah. Bawah dia tanah. Maknanya apa? Jadi kepahaman kita mengenai seperti batu tadi, iaitu jirim, dia mengambil lapang tu, istilahnya perkara yang bangsa sungguh. Istilahnya perkara yang bangsa sungguh. Bukan perkara bagi ada tak. Jadi dia lain tu. Kalau kata bangsa sungguh, maknanya bagi tak ada. Bukanlah perkara yang bangsa ada. Apa yang ada? Maknanya bukanlah yang kita faham konteks ayat batu mengambil lapang tu bagi ada tak. Bukan mengambil lapang tu bagi ada. Maksud dia tu deh. Mana? Tapi kita faham reti je. Jadi faham reti tu dipanggil bangsa sungguh. Ni halus perbahasan ni. Bukanlah perkara yang bangsa ada, iaitu wujudi. Barang mengambil lapar tu bukan wujudi tu. Dia nak beza istilah tu. Nak bezakan istilah. Itu maksud dia. Supaya kita jangan keliru kata barang hak tak ada tu memang tak ada. Maknanya ternapi terus. Contoh batu. Jadinya yang kita nampak butir batu. Apa yang kita reti mengenai batu tu? Batu tu mengambil lapang. Jadi istilah mengambil lapang tu ialah bagi sungguh je. Oh sungguh dia mengambil lapang. Tak oyak kata mengambil lapang tu bagi wujud tu. Hak wujudnya batu ni dah. Jadi akal kita hukum wajib batu tu mengambil lapang. Baik. Boleh dia? Okey. Jadi kita teruskan lagi sedikit bawah. Dan masuklah dalam jumlah wajib pada akad Tuhan ni dia. Bila dah kita faham, dapat beza antara amrun iktibari dengan penjenamaan dia tu perkara bangsa sungguh, kita buat catatan mudah. Supaya kita ni ingat dan dapat beza ke. Maknanya andai katalah kalau contoh esok nak mendedahkan ilmu ni pada masyarakat contoh ni. Maknanya kita dah ada asas dah. Umbi ni kita ada dah ni. Maknanya tak dapat tidak orang yang nak mengajarkan tentang ilmu usuluddin, asas-asas ilmu usuluddin ni dia mesti cerak hak ni dulu. Istilah-istilah tu, istilah-istilah supaya kita boleh hurah pula. Baik. Jadi kalau sebut barang yang wujudi, dia punya penjenamaannya ialah perkara yang ada. Yang ada sungguh. Ada. Bangsa ada. Perkara yang bangsa ada. Bangsa ada. Kalau sebut amrun iktibari, maknanya perkara yang bangsa sungguh. Tu je beza dia. Sebab baru ibtidai bagi hak kita reti je. Kalau sebut wujudi, barang bangsa ada sungguh. Barangnya ada objeknya. Walaupun kita tak nampak macam zat Tuhan. Dalilnya ada zat Tuhan tu ada sifat dia. Ada sifatnya. Baik. Jadi istilah mengambil lapang oleh jirim itu bukanlah barang itu ada. Tapi bangsa sungguh je. Tu ya, ini istilah penjenamaan dia. Penjenamaan dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang ni budak pondok sendirilah dia jumpa kita ni, dia kata nak baca kitab orang kampung, kitab kapur, ustaz tolong show-showkanlah. Kitab tauhid lah. Bila sebut kitab tauhid dia rasa lepas lalu.
Sebab apa? Sebab banyak istilah-istilah yang perlu dipelajari pula. Dia kena cegak goni. Jadi dia tak kurang berkemahiran ataupun dia sendiri takut, dia tak boleh bawa. Contohnya takut orang kampung pening ke apa. Maknanya ramai yang kurang lah pendedahan tentang ilmu tauhid. Bukan kita nak cerita bab jirim, arak semua dengan orang kampung dia. Buat pening sakit kepala je. Jadi kita ni asas dia tu kena cerak dulu. Baru boleh kita cerita deh. Baik. Kemudian kata al-muallif, dan masuklah dalam jumlah wajib pada akal itu oleh sifat nafsiyah. Wajib pada akal. Termasuk dalam jumlah wajib pada akal itu sifat nafsiyah Allah Ta'ala. Ia ini sifat wujud yang bangsa sungguh. Sifat wujud bangsa sungguh. Tapi adakah di amrun iktibari? Nanti kita bahaskan. Deh. Jadi termasuk dalam istilah bahasa sungguh ni ialah sifat nafsiyah. Masuk nafsiyah. Ia ini sifat wujud. Tapi diri wujud tu bangsa ada. Bagaimana pula sifat nafsiyah termasuk ni? Nak kita diri wujud tu, istilah tu. Zat Allah Ta'ala ada. Seperti botol ni. Kita tahu botol ni ada. Tapi diri ada tu nampak tak? Tak nampak. Kita kata botol ni ada. Nampak tak diri ada tu? Tak nampak. Yang nampak botol ni. Maknanya seolah-olah dia termasuk dalam istilah amrun iktibari. Itu yang pertama deh. Dia ini sifat wujud yang bangsa sungguh. Dan segala sifat salbiyahnya Allah yang 5 perkara. Salbiyah. Salbiyah 5 perkara. Kemudian dan segala maknawiyahnya yang 7. Maknawiyah pun termasuk. Maknawiyah pun termasuk. Jadi kita lihat nota kaki nombor 20 tu. Yang dikatakan salbiyah iaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Nota kaki 21 iaitu kaunuhu qadiran wa kaunuhu muridan wa kaunuhu aliman wa kaunuhu hayyan wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakaliman. 7 sifat. Kemudian dan perkara ketiadaan makhluk pada azali. Ketiadaan makhluk pada azali. Kok tak ada makhluk pada azali tu, barang sungguh je. Kita faham je, memang tak ada makhluk. Memang tak ada makhluk. Bila kita dah faham, reti, tak ada makhluk sebelum diwujudkan makhluk. Memang tak ada makhluk. Bila kepahaman itu disebut sebagai perkara yang bangsa sungguh je. Sebab apa? Sebab barangnya tak ada. Barangnya tak ada. Habis selesai situ. Jadi ada 4 pembahagian pada istilah perkara yang bangsa sungguh. Yang mana perkara bangsa sungguh ni duduk di bawah penjenamaan amrun iktibari. Baik. Ketiadaan makhluk pada azali, iaitu dahulu daripada dijadikan Nur Muhammad. Gambarannya lagu mana? Kita ambil tali panjang ni kak. Ni alik kanan, ni alik kiri. Yang mana kedua-dua tali ni tidak ada hujung, tak ada sud. Bayangkan pula di tengah-tengah tali ni, antara dua tali ni, makhluk. Timbul makhluk. Tali alik kanan tak ada sud. Terus. Tali kiri pun gitu juga. Maknanya sebelum ada makhluk, tak ada gapo ni. Kosong. Sebelum ada makhluk, ada satu pandangan mengatakan Nur Muhammad dijadikan dahulu. Ia ini dahulu daripada, sebelum daripada dijadikan Nur Muhammad. Barulah makhluk wujud. Jadi Nur Muhammad tu makhluk juga. So macam ustaz tu ayat kata,
Apa roh tu bukan makhluk, bukan Tuhan. Habis lagu apa dia? Nur Muhammad tetap makhluk. Roh pun makhluk. Makhluk belaka. Selain daripada Allah tu makhluk. Baik, kita lihat nota kaki panjang sikit ni. Nota kaki pada nombor 22. Sebab ada orang yang ta'assub. Bukan kita nak menafikan dah. Sebab ulama-ulama Nusantara sendiri, Syekh Daud Fatoni, Syekh Ahmad Al-Fatoni, kemudiannya Syekh ulama-ulama Nusantara seperti Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, banyak ulama-ulama Nusantara ni, banyak dia ni mengarangkan kitab, kemudian mengisikan konteks ayat Nur Muhammad. Istilah Nur Muhammad ni, maknanya kepercayaan tu ada mengenai Nur Muhammad, kejadian Nur Muhammad ni. Dan seluruh alam ni dijadikan berdasarkan Nur Muhammad tu sendiri. Dia punya umbinya. Jadi, kita cuba cari dalil yang bersepakai pada kejadian Nur Muhammad tu. Ni. Ada juga orang yang menafikan terus Nur Muhammad. Dia kata Nur Muhammad ni tak ada karut. Baik. Jadi kita lihat nota kaki nombor 22. Kita duduk tengah-tengah lah ni. Bukan kita nak sokong pasukan A, pasukan B tak. Maknanya kita ambil hak mana yang kita ketahui, yang kita ikuti, taklid daripada para ulama juga. Baik. Taklid nombor 22. Maka adalah perkara ini berhubung kait dengan bahasan ta'aluk sifat kudrat. Sebab apa? Sebab dianya menjadikan Nur Muhammad tu. Allah Ta'ala yang menjadikan Nur Muhammad tu. Iaitu ta'aluk soluhi qadim. Ta'aluk soluhi qadim maknanya ta'aluk hak pertama sekali. Dan qabdah soluhi qadim. Dan ta'aluk tanjizi hadis. Dalam matan syarah matan Ummul Barahin Waqa'atul Qalam baru ni kita dah maklum martabat ta'aluk. Peringkat-peringkat ta'aluk dia. Dari kerana itulah disebutkan di sini beberapa hadis yang berkaitan dengan bahasan Nur Muhammad. Iaitu hadis Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Rawahu Abi Daud wa Tirmizi. Ini hadis yang pertama. Artinya sesungguhnya awal sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala itu ialah qalam. Qalam. Jadi, bukan Nur Muhammad kalau menurut hadis ni. Bukan kita nak menafikan Nur Muhammad. Tak. Jangan pula kata-kata, si Fulan ni menafikan Nur Muhammad. Dia buat Wahabi. Tak, bukan kita. Jangan taksub. Cari dalil dulu. Baik. Ini hadis yang pertama. Kemudian, maka berkata oleh Al-Mughrabi rahimahullahu ta'ala. Inna awwala syai'in khalaqallahu al-qalam wa huwa ghairu sahih. Dia kritik hadis ni. Dia kritik hadis ni. Hadis ni riwayat Abu Daud. Tirmizi. Jadi Al-Mughrabi dia kritik hadis ni kata artinya sesungguhnya awal sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala itu qalam iaitu ibarat yang tiada sahih. Ibarat hadis ni tidak sahih. Baik. Dan tersebut dalam kitab Al-Azhar. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam ya'ni ba'dal arsh wal ma'i wal rih. Dalam kitab lain pula sumbernya lain mengatakan artinya awal sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala akan qalam. Qalam tu pena dia. Kita faham pena lah tapi rupa dia tu wallahu alam. Yang mana yakni kemudian daripada arash. Maknanya apa? Allah ciptakan arash. Dan al-ma' air. Dan ar-rih angin. Bila dah Allah Ta'ala ciptakan 3 makhluk ni, barulah Allah Ta'ala jadikan qalam tu. Boleh? Kerana apa? Hadis ni dipadankan dengan kejadian arash,
air dan angin. Kerana bersandarkan kepada sabda Nabi SAW. Kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal ardin bi 5,000 sanah. Wa arshuhu 'alal ma'i, rawahu Muslim. Hadis sahih. Hadis tu dikukuhkan dengan hadis sahih ni. Hadis Muslim. Artinya telah menentukan Allah Ta'ala akan segala takdir makhluk sebelum bahawa dijadikan akan langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala menentu tu sifat iradah. Taksis nak tentukan makhluk ni begia. Takdir kehidupan dia, makan minum dia, semua dalam takdir Allah Ta'ala. Perancangan Allah Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala menjadikan akan langit dan bumi itu dengan jarak masanya 50,000 tahun. Daripada Allah Ta'ala nak tentu tu, sehingga Allah Ta'ala jadikan langit, bumi tu, jaraknya 50,000 tahun. Menurut hadis ni. Dan bermula arasnya Allah itu di atas air. Jadi, bila hadis ni menyokong hadis yang mula-mula, yang nombor 2 tu, hadis riwayat dalam kitab Al-Azhar saat ni, maka ditanya akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana arshuhu 'alal ma'i. Dalam Quran ada sebut wa kana arshuhu 'alal ma'. Maksudnya ala ayyi syai'in kana. Artinya dan adalah aras itu di atas air. Air lagu mana? Wallahu a'lam. Di atas mana sesuatu ada ia? Ditanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tokoh ulama tafsir. Dialah antara orang sahabat yang kecil yang mentakwilkan ayat Al-Quran. Ni Ibnu Abbas. Kalau Wahabi kata zaman salaf, zaman sahabat tak ada takwil, kita nampak sekali. Mu tak kaji sejarah-sejarah para sahabat. Itu dia. Jadi bila orang tanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di atas mana suatu ada ia? Ada arash tu. Ala ayyi syai'in kana. Lalu dijawab dengan katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala masnir rih rawahul Baihaqi. Jadi jawab Ibnu Abbas, iaitulah artinya di atas pati angin. Dia tahu lagu mana, wallahu a'lam. Supaya macam cerita Sayyidina Ali. Cerita sikit lah. Satu hari ada beberapa khawarij mari jumpa Sayyidina Ali. Waktu tu Sayyidina Ali menjadi khalifah. Tujuan khawarij daripada kalangan Yahudi, ada yang riwayat lain mengatakan kalangan ada 10 orang Yahudi. Mari jumpa Sayyidina Ali. Di antara soalan yang diajukan kepada Sayyidina Ali itu ialah soalan apa maksud kokokan ayam itu. Kalau orang mari tanya soalan kita kita marah lalu. Sayyidina Ali sebelum menjawab tu, dia ambil jubah Nabi SAW, diselubungkan badannya dengan jubah. Dan selang beberapa ketika, dia bukakan kembali jubah, baru dia jawab. Nak ayat dia ambil berkat dulu. Tiba-tiba orang tu tanya, apa jawapannya? Apakah makna kokokan ayam pagi-pagi tu? Kokok tu, apa maksud dia? Lalu jawab Sayyidina Ali, kumu ya ghafilun. Bangunlah wahai orang, segala orang yang lalai-lalai. Dia tidur kita lalai lah. Sadaqta ya Ali. Jawab orang Yahudi tu kata, betul katamu, sebagaimana yang disebut dalam Taurah. Mana dapat ilmu tu? Banyak soalan lagi, tapi kita tak ada lah nak bahas ini ni. Cuma nak ayat kata Ibnu Abbas gitu juga, orang yang dijamin oleh Nabi. Dia jawab di atas pati angin. Serupa dalam penciptaan jin. Dalam suratul Rahman tersebut, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah Taala jadikan jin itu daripada
lidah api. Lidah api. Ulama tafsir mengatakan lidah api itu ialah habanya. Kalau kita tengok api tu, dia punya ada habu. Itulah lidah api. Maknanya haba dia, bukan api tu tak. Jadi begitu juga ibarat di sini. Pati angin tu maknanya pati dia, bukan anginnya tak. Baik. Kemudian maka telah menyebutlah oleh Al-Abrahi, Al-Abhari. Jadinya ini ialah sebagai khulasah, manakah makhluk yang diciptakan dulu. Manakah makhluk yang diciptakan dulu. Baik. Kemudian telah menyebut oleh Abhari rahimahullah ta'ala, fal awwaliyatu idofatun wal awwalu al haqiqiyu huwa nurul muhammadiyyi. Artinya maka yang dibangsakan kepada awal itu dibangsakan kepada awal ialah suatu sandaran. Maknanya idofah, sandaran aja. Dibangsakan kepada awal. Maknanya pada hakikat bukan di awal dah. Dan awal yang hakiki itu ialah nur yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi tersebut pada satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu nuri rawahu Tirmizi wa hadza hadisun gharibun isnadan. Artinya awal suatu yang dijadikan Allah Ta'ala itu ialah nurku, kata Nabi. Tapi menurut para ulama muhaddis mengatakan ini hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ini hadis gharib. Kalau kita buka Sunan Tirmizi, dia akan tahqiqkan hadis itu sendiri. Sebab dia hafal perawi-perawinya dan dia kenal perawi itu. Ini kelebihan Imam Tirmizi. Jadi dia tentukan hadis tu, martabat dia, hadis ni gharib. Gharib pada sanadnya. Gharib tu maknanya asing. Terasing pada sanadnya. Nak kata sahih pun tidak, nak kata hasan pun tidak. Jadi bila hadisnya gharib, dia termasuk di bawah hadis al-ahad. Hadis ahad. Dan itu dalam perbahasan bab mustalah hadis. Baik. Intaha, begitulah yang kesudahan, yang keselesaiannya daripada kitab Mirqatul Mafatih. Baik. Dan lagi pada satu riwayat, ni kita nak bahaskan Nur Muhammad. Bukan kita nak menafikan, bukan kita nak mengkritik, tapi kita terima. Cumanya kita nak cari hujah. Manakah yang dikatakan kebenaran Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad. Dan tiap-tiap makhluk ni sumbernya daripada Nur Muhammad itu. Baik. Kemudian dan lagi pada satu riwayat, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Ni. Artinya awal sesuatunya dijadikan Allah Ta'ala itu ialah nur Nabi-Mu wahai Jabir. Maka berkata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala pada ini hadis. Jadi Imam Suyuti ni wafat tahun 911 Hijrah. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis, yang beliau karangkan mengenai hadis, iaitulah Jami'us Saghir wa Jami'ul Kubra. Dia ada satu kitab hadis. Jami'us Saghir nama kitab tu. Yang mana kitab itu disyarahkan pula oleh kalau tak silap Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi, nama kitab tu Faidul Qadir. Syarah bagi Jami'us Saghir. Imam Suyuti. Maknanya bukan calon-calon ulama ni. Bukan calon-calon ulama. Dia ni Al-Hafiz. Hafiz dalam bidang hadis. Jadi Imam Suyuti buat komentar pada hadis ini, laisa lahu isnadun yu'tamadu bih.
Jadi ramai orang dia mengambil dalil daripada hadis ni. Bukan kita kritik, tak, ikut mula ambil dalil mana pun. Awalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Tapi Imam Suyuti sendiri buat pengakuan hadis ni laisa lahu isnad, tak ada sandar. Tiada bagi hadis ini sandaran atau diperpegangi dengan dia. Yang mana rujukan ini diambil daripada Al-Hawi fil Fatawa. Karangan Imam As-Suyuti juga. Jadi kita nak berpegang untuk hadis ni sebagai ilmu pengetahuan kita semata-mata, tak apa diharuskan. Dah, kita sendiri yang kaji, kita sendiri yang selidik. Bukan kita ni pakar tak, bukan pakar hadis tak. Nak orang kata kita cuba cari jalan. Tak apalah, hamba pergi Nur Muhammad tu ada. Tak apa dah. Tapi jangan umumkan pada orang supaya orang terima. Sebab apa? Sebab ini bukan dalil untuk dalil umum, tak boleh. Nak jadikan satu orang panggil kaitan dengan satu amalan dalam syariat, perlukan dalil yang untuk umum, untuk dalil yang kuat. Dia bahas untuk dalam konteks ni lah, untuk apa? Untuk Nur Muhammad tu. Yang mana? Dia bahas Nur Muhammad ni, maksudnya dalil apa semua ni kan? Ya, ya. Sama ada kita nak pergi, ada kejit. Dia nak dalam konteks ni lah, kita ni. Dia nak ni kau pasal ketiadaan makhluk pada Azali tu. Dia nak ada satu point yang satu point yang sebelum ada ni. Sebelum point adanya timbulnya makhluk tu, Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad dulu. Kalau orang yang tidak pergi pada ada Nur Muhammad ni, dia akan pergi pada mana lah? Kalam dulu kau. Jadi kalau kita ni tak perlu nak berkhilaf-khilaf, tak perlu nak berbalah-balah, tak perlu nak mengkorek-korek. Yang pentingnya apa jua makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu permulaannya, itulah timbulnya makhluk. Dia nak ke point itu lah dia. Nak ke point tu. Gapi point tu. Muhammad ko gapo ko. Sekarang kita lampirkan beberapa hadis yang mana hadis ni kebanyakannya tidak ada kekuatan pada hadis itu sendiri untuk dijadikan hujah umum. Nak orang kata hadis ni sahih. Tak. Sebab apa? Sebab ada ulama kritik hadis ni. Kata dhaif, sanad dia tak kuat, tak power dia. Tak kukuh. Jadi nak jadikan hujah untuk umum tak boleh. Tak boleh. Sebab masyarakat kita sekarang ni dia dah banyak berpegang pada ni. Dia punya falsafah ni dipanggil. Bukan falsafah Yunani, tak, maknanya pada ni Nur Muhammad ni. Jadi kita lampirkan hadis-hadis ni, yang ni pun kita kutip dalam kitab belaka. Jadinya bila kita dah ambil sebagaimana yang dilampirkan dalam kitab Mirqatul Mafatih juga, kita sumbat dalam kitab ni tujuannya untuk kita nilai. Kita nilai apakah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dulu. Buat penilaian. Untuk diri kita sendiri. Jadi kita nilai lah. Bila kita ada kesedaran juga, kita kata, tak boleh nak buat dalil umum lagu ni. Memang tak boleh. Baik. Jadi, seterusnya baca sikit. Maka telah menghukum maudhu' akan ini hadis oleh kebanyakan ulama hadis. Sebagaimana hadis yang pengelah saat ni. Imam Suyuti buat komentar, laisa lahu isnadun yu'tamadu bih. Kok ni hadis ni tak ada sandar yang kita nak pegangi ataupun kita nak iktimad dengan sandar tu. Tak ada sandar. Jadi ramai orang pergi dengan hadis ni. Dia jadikan hadis sebagai hujah dia. Tak boleh.
Sebab ada banyak kritikan komentar daripada para ulama sebelum ni. Hok buat komentar kritikan ni bukan calon-calon orang. Bukan kita dah. Imam Suyuti ni pakar ilmu hadis, pakar ilmu fiqh. Dia bapa fiqh dia panggil. Di antara kitab fiqh yang hebat ditulis Al-Ashbahu wan Nazair. Tu hebat kitab dia. Puas hati kalau ngaji kitab tu kan. Puas hati sungguh. Memang kata puas hati. Baik. Jadi ada ulama yang sesudahnya telah menghukumkan maudhu' akan ini hadis oleh kebanyakan ulama hadis seperti Al-Hafiz As-Saghani. Dia kata hadis ni maudhu'. Maudhu' tu maknanya palsu. Tapi istilah maudhu' tu masih dalam golongan dhaif. Masih lagi dalam golongan dhaif. Ini satu kritikan daripada satu ulama aja. Belum hak lain lagi ni. Dan menguatkan akan dia hadis ni oleh Al-Hafiz Al-Ajaluni. Jadi Al-Hafiz Al-Ajaluni ni seorang ulama tafsir juga. Ulama lughah, ulama tafsir ni. Imam Al-Ajaluni ni. Dan adalah makna hadis ini dimungkinkan. Bahawa adalah ia sahih. Dimungkinkan. Apabila adalah perkara yang dibangsakan awal itu ialah pada segala nur. Segala nur. Contohnya langit ini dijadikan daripada nur. Bumi dijadikan daripada nur. Tapi tak kait dengan Nur Muhammad. Tak, nur je. Maka demikian itulah tiada jauh. Maknanya maksud Nur Muhammad tu untuk dijadikan sebagai perkara yang utama dalam kejadian alam ni. Kita nak sandarkan pada Nur Muhammad tu. Tak jauh lah kata dia. Boleh diterimalah. Menurut pendapat Al-Ajaluni. Baik. Dan telah menyebut oleh Al-Ajaluni atasnya demikian itu dengan katanya waqila al-awwaliyatu fi kulli syai'in bil idafah ila jinsihi ay awwalu ma khalaqallahu minal anwar nuri wa kaza baqiha. Artinya dan dikatakan pada tiap-tiap sesuatu dengan sandaran kepada jenisnya. Jenis apa? Jenis makhluk ni, gini, bulan, bintang dan sebagainya. Jadi tiap-tiap sesuatu dia disandarkan pada jenisnya. Iaitu awal sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala daripada segala nur itu ialah nurku, iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demikian selebihnya. Selebihnya itu pada penciptaan makhluk yang terkemudian. Kalau abang nak tengok kitab yang betul-betul dia cerita bab Nur Muhammad, banyak kitab. Seperti kitab Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah tu kalau kita baca dengan orang kampung, beliak biji mata orang kampung kata, tahu. Gitu gini, maknanya asal kejadian makhluk. Kalau boleh jangan dibaca kitab tu. Kalau baca dengan orang pondok, dia dah mengaji gitu gini tak apa. Kalau orang yang tak rajin dengar lagi, takut kepercayaan dia tu menyelubungi akal fikiran dia tu. Maknanya mengganggu akal fikiran. Sebab apa? Sebab ini lebih kepada akidah ni. Lebih kepada akidah. Bukan kata kitab tu salah. Tak. Kitab tu betul. Cuma pembawa wakil tu. Takut pembawa wakil orang lain. Maka kalau boleh baca kitab pada ain tu lebih baiklah untuk orang kampung ni. Kemudian dan lagi tersebut dalam ahkam Ibnu Al-Qattan. Maknanya satu kitab namanya Ahkam bagi Ibnu Al-Qattan pada hadis yang diriwayat daripada Ibnu Marzuq, daripada Ali Ibn Al-Husain, daripada bapaknya dan daripada datuknya. Sabda Nabi SAW, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khuliqa adama bi arba'ata asyar alfi amin. Artinya adalah aku ini nur.
di antara kudrah Tuhanmu. Kalau Nabi sebut baina yadai Rabbi, di antara kudrah Tuhanku, maknanya waktu Allah Ta'ala memperanankan kudrahnya tu. Memperanankan kudrah tu. Memperanankan kudrahnya. Kemudian sebelum dijadikan Adam dengan jarak 14,000 tahun. Maknanya pada sifat maknawiyah Allah. Seolah-olahnya di antara itulah terciptanya Nur Muhammad itu. Dah intaha al-mawahib kashfil ghafaq. Kitab Kashful Ghafaq tu pun kitab Al-Ajaluni tu. Dan menyebut oleh Al-Allamah Ad-Dadir Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dengan menguatkan hadis ini dengan katanya, Nuruhu sallallahu alaihi wasallam aslul anwar wal ajsam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin radhiyallahu anhu, fahuwal wasitatu fi jami'il makhluqat. Awaluma khalaqallahu nuru nabiyika min nurih. Artinya, dan bermula nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah asal segala nur dan segala jisim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Jabir radhiyallahu anhu, awal sesuatunya dijadikan Allah Ta'ala itu ialah nur Nabimu daripada nurnya Allah. Maka nur Muhammad itu yang sebagai wasitah, perantaraan pada kejadian sekalian makhluk. Jadi hadis yang hujung ini ialah hadis yang kukuh jugalah keadaan hadis tu. Nak dibandingkan dengan hadis-hadis yang sebelum ni. Mana ikut atas penilaian kita. Jangan kita kritik, jangan kita tolak, jangan kita ambil secara jalan membabi buta. Tu maksud dia ni. Baik. Kemudian dah selesai di situ, kita beralih pula pada pembahasan yang seterusnya. Sebelum tu ada apa-apa soalan kau? Kalau kita duduk tengah-tengah tu tak apa lah. Tengah-tengah tak apa. Paling baik kita duduk tengah-tengah, kita selidiki daripada kanan kita dan kiri kita ni. Dan kita penilaikan pula kita duduk mana. Apa yang yang perlu kita ambil daripada penilaian itu. Tapi sebelum tu kita kena kaji jugalah. Orang pihak ni, pihak A kata sumber utama kita kena contohnya Nur Muhammad ni kejadian makhluk semua ni. Sumbernya begini. Kebanyakannya orang-orang sufi ni dia pegangan dia, tapi sudah diperumumkan. Sampai orang kampung pun, orang pondok pun, orang dah mana ikut belaka ni. Dia nak percaya sebab apa? Dia percaya sebab ulama' kata. Yang mengarangkan perihal Nur Muhammad ni ramai ulama'. Syekh Daud ada dalam Furu'ul Masail. Dalam Kashful Ummah. Kashful Ummah nama kitab. Kemudiannya kitab Kashful Ghaibiyah, pengarangnya lupa dah nama dia. Yang mana kitab Kashful Ghaibiyah ni ambil daripada Daqaiqil Akhbar, kitab Arab. Cuma ditambah sikit-sikit gitu ya. Dia punya huraian tu. Cuma asal kitab tu daripada kitab Arab tu. Maknanya pengarang daripada orang keturunan Arab pun ada kepercayaan ataupun ideologi mengenai Nur Muhammad. Tapi yang mengkritik pun ulama tu. Mengkritik pun daripada kelompok Wahabi kebanyakannya. Ada pun ulama-ulama kita ahli sunnah, dia tak kritik, tapi dia cari dalil. Dia cari dalil dan dia takwil. Macam masa ini dia takwil ini kan. Tapi tak tahu dia awal ni. Ni Jabirin dia tahu hadis-hadis ni. Cuma waktu Imam Suyuti mengkritik hadis ni,
mengkritik hadis ni pada zaman dia. Pada zaman dia 900 sebelum 911 Hijrah, dia wafat 911 Hijrah, tahun 900 gitulah. Jadi ulama kemudian daripadanya tashihkan pula hadis ni pula. Imam Ad-Dardir. Ni tahun berapa tu? Dia wafat tahun 1201 Hijrah. Imam Suyuti wafat 911 Hijrah. Dan ada ulama yang terkemudian, ada yang mengkritik seperti Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir, syarah bagi Jami' Ushagir karangan Imam Suyuti. Ada juga dia kata hadis ni gini. Tapi dia tak kritik Imam Suyuti. Dia kritik ni, dia tidak kata. Dia kritik hadis tu kita fikir. Kita nilai. Untuk kita nilai. Tapi dia tak kata tak boleh. Dia tak kata tak boleh ataupun ambil bola-bola. Tak ada, kita putus. Sebab hadis-hadis ni bila ada percanggahan ulama pada nak meletakkan martabat hadis ni, jadi hadis tu tergantung dia punya keputusannya. Jadi bila tergantung, adakah boleh dijadikan rujukan utama, sumber utama seperti hadis mutawatir? Tak boleh. Cuma boleh sebagai penilaian aja. Kalau kita nak amal sendiri tak apa. Jadi matlamat utama kita sekarang ni, kalau kita yakini, tak, kita boleh iktikad sendiri. Bila ada masih belum tergantung kan? Ya. Ada kelompoknya berat kepada beramal. Dia lebih kepada kepercayaan ni, kepercayaan. Itu ada kelompok yang kata yang sebaliknya lah. Jadi dia pergi pada percayaan Nabi Muhammad, dia punya yang dia faedah kepada dia. Jadi faedah pada dia tu kepercayaan dia kepada semua adanya makhluk ni bersumberkan Nur Muhammad. Lalu itulah sebagai satu ideologi nak melebihkan penghormatan, kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu fokus dia sebenarnya. Tak ada Nabi ni, tak ada alam ni. Maknanya apa? Tak boleh juga. Sebab tak ada maklum sumber yang menyatakan untuk dijadikan sebagai rujukan umum tu tak ada. Jadi ini sebagai persoalannya. Ini sebagai persoalan. Memang kita cinta Nabi kita, tapi bukan dengan sumber ni. Kita cinta Nabi kita ni sebab dia itu Nabi kita. Kalau dia tak dibangkitkan oleh Allah SWT sebagai Rasul, kita sendiri tak Islam. Pandai hak tu je. Kita belajar sirah dia lebih penting. Ini mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah. Tiap-tiap hari dia baca hadis Nabi sebanyak 1000 hadis. Baru mari kecintaan tu lebih. Mimpi Nabi ni. Mana kali mimpi Nabi. Sebab apa? Sebab baca hadis. Baca hadis. Dia pun kritik Nur Muhammad. Maknanya hadis tu tak boleh dijadikan hujah umum tu je sebenarnya. Nak jadi hujah umum untuk seperti contohnya sebagaimana istilah hadis yang mutawatir. Bila kita sebut hadis yang mutawatir, hadis tu memang boleh jadi hujah umum. Semua boleh pakai. Semua boleh guna bersumberkan hadis ni. Tapi kalau hadis tu ni banyak kritikan, adakah boleh kita jadikan jadi hujah umum? Tak boleh. Kalau kita nak jadikan untuk pegangan kita saja, tak apa. Harus. Sebab ada kritikan ni. Kita nak orang nilai, adakah boleh kita membulatkan kepercayaan Nur Muhammad tu diwujudkan dulu dan tiap-tiap makhluk ni bersumberkan Nur Muhammad tu sendiri. Itu fokus matlamat kita ni. Bukan kata kita
buat penat-penat tulis mula ni dah. Perbahasan dia. Hei, panjang lagi. Hak ni satu, maknanya bersumberkan dua kitab lah. Bersumberkan dua kitab. Bersumberkan dua kitab. Satunya daripada syarah hadis Mirqatul Mafatih tu. Mirqatul Mafatih tu daripada mazhab Imam Syafi'i. Maulana Husain kata ada lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tu mana syarah At-Tibi. Syarah mana mengenai hadis tak ni. Baik. Kemudian selanjutnya. Maknanya dari hak tu lebih beres. Beres. Jadi kita dah dapat matlamat kita dah dapat dia punya perkara yang perlu kita nilaikan daripada kenyataan tadi lah. Sikit lagi sampai pada tajuk tu ni. Kemudian maka ulama berkata pula, kita kembali kepada takrif tu. Sebab apa kita tambahkan kalau kita ikutkan ni dalam muka surat 28 saat ni, mata wasail juga dalam kurungnya itu. Maknanya apa? Dia tak rojak pun Muhammad. Dan ketiadaan makhluk pada azali, tahu tu je. Tapi kita bubuh tu sebab ada orang yang membulatkan kepercayaan itu kepada Nur Muhammad. Tujuannya supaya kita nilai sendiri ni. Dia nak kritik kita, dia punya pasal lah. Cumanya daripada kita kritik tanpa ada sumber, tak boleh. Ulama' dia tulis dalam kitab tu, dia ada sumber dia ada rujukan dia, kita tak tahu. Jangan kita kritik ulama' ni, sesat, tak boleh. Baik. Sikit lagi dia. Kemudian, maka ulama' berkata pula, pada takrif wajib pada akal yang lain. Fal wajibu ma la yuqbalu al-intifa'u. Ada ulama' dia buat takrif gitu. Dia kata, fal wajibu ma la yaqbalu. Bukan ma la yutasawwar. Artinya yang wajib pada akal itu ialah barang yang tidak menerima ia akal ternafi. Maksudnya penafian itu tak ada. Tak terima ternafi bagi ada tu. Kalau sebut wajib bagi ada, tentu ada. Maknanya tak terima penafian bagi hak wajib tu. Baik. Kemudian, yang ini maksudnya diri ternafi itu tentu sungguh tiadanya. Tentu sungguh. Bagi ternafi itu, bagi balik ternafi itu tentu sungguh tak ada. Yang ada hanyalah bagi hak ada tu, wajib tu. Baik. Bahkan yang ada itu ialah diri perkara wajib jua. Maka kesimpulannya dua je lah. Kesimpulannya dua lah. Perkatian Adamuhu tu, Adam, pengertian Adam dengan intifa. Intifa tu berbeza ni. Kalau Adamuhu tu maknanya seolah-olah ada bendanya. Seolah-olahnya ada bendanya. Intifak ni tak ada sungguh. Tiada sungguh. Bendanya. Bendanya tak ada. Tu. Bendanya tak ada. Boleh nampak beza dia ni? Ini khulasah kesimpulan dia. Baik. Jadi taswir di sini dengan bahawa tak nanti kira dan timbang oleh akal. Tak payah nak berat-berat mikir. Maka betul pitahnya, betul dah jalannya dia tu. Dia ini tuju maksud daripada ibarat ni. Ibarat kata, fal wajibu ma la yaqbalu al-intifak ni. Betul dah ibarat ni. Tetapi hendaklah jaga-jaga weh. Akan lafaz ma tu pula dah. Kalau dalam istilahnya dipanggil ma nakirah mausufah.
Bila sebut ma tu memberi pengertian yang umum. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dipanggil barang. Kita masuk kedai runcit, dah orang panggil kedai barang. Macam-macam barang kakah ada. Jadi barang tu umum. Kedai apa awak pergi? Kedai barang. Ataupun kedai runcit. Masuk dalam itu banyak kakah. Jadi bila sebut barang tu umum. Dalam kaedah usul fiqh disebut umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Maknanya apa? Dalam keumuman tu ada pengkhususan. Bila sebut barang tu gak umum, tapi ada pengkhususan dia. Maka boleh kita pasang makna Melayu padanya lapas ma saat ni dengan terjemahan barang satu ataupun perkara ataupun benda. Barang, perkara, benda. Jadi ketiga-tiga ni makna umum belaka. Kalau sebut benda, kalau ini benda ni, ni benda meja benda deh, tikar benda. Tapi kalau kita nak khususkan umum khusus mutlak. Ini ialah botol. Ini ialah tikar. Baru khusus. Baru khusus. Kalau kita sebut barang saja gak, macam-macam ada. Jadi dalam takrif juga fal wajibu ma. Maknanya seolah-olahnya umum lagi makna dia. Makna umum lagi dia. Baik. Jadi kata al-muallif rahimahullah ta'ala, kalau begitulah wajib pada akal itu ialah asalkan perkara yang tentu sungguh jua, baru dia khususkan ni. Gambarannya gini. Bila sebut ma, maknanya kita terus maknakan ma tu barang. Bila sebut barang, maknanya umum terus. Tak kira lah gapo dia ni. Tetapi diperkecilkan ma tu, jadilah yang dikatakan barangnya di situ ialah perkara yang sungguh, perkara yang tentu sungguh jua. Perkara yang tentu sungguh jua. Dah, bukan termasuk perkara yang tak tentu. Sebab apa? Sebab asal makna ma tu umum. Ni, kita lihat nota kaki nombor 23. Maka makna barang itu lebih umum daripada perkara. Umum daripada perkara. Umum tu merangkumi keseluruhan dia. Dan makna perkara itu lebih umum daripada benda. Pula dah. Kalau sebut barang, perkara tu umum daripada perkara. Perkara tu kecil sikit. Dan makna perkara itu lebih umum daripada benda. Benda tu kecil lagi. Kerana makna benda itu ada dua bahagi. Maknanya kita perkecilkan. Start daripada barang kepada perkara. Kemudian jatuh, turun pula pada benda. Jadi benda ni maknanya khusus dah. Daripada umum saat ni, pergi kepada khusus. Ni, pergi kepada khusus. Jadi, benda tu pula ada, iaitu ada dua bahagi pula. Iaitu amrun iktibari dan amrun wujudi pula dah. Amrun iktibari dan amrun wujudi. Mana? Balik pada yang tadi. Dia nak bahas satu lapas je. Ni. Kemudian bila begitu, maka makna benda itu terkena pada amrun wujudi. Bila sebut amrun wujudi, perkara yang bangsa ada. Bendanya ada. Jadi ini benda yang dikira ada sungguh. Gapo dia? Iaitu benda wajib tu lah.
Kalau ikut kaedah nahwu, fal wajibu ma tu khabar dia. Jadi khabar tu bagai yang sama daripada mubtada, daripada al-wajib tu. Bagai yang hok ada tu. Dia pergi situ juga sebenarnya. Dia tak pergi ke lain. Melayu tu yang jadi ini. Nak Melayu tu yang jadi keliru makna tu. Nak pemakna tu. Dek. Contoh kita wayak tu sendiri wayak lah dalam Quran ni. Wakabbirhu takbira. Wakabbirhu takbira. Maknanya besarkanlah Tuhanmu, takbirkanlah, pembesarkanlah akan engkau akan Tuhanmu. Jadi nak pembesarkan lagu mana? Allahu Akbar. Tuhan itu besar cara mana? Itu istilah je. Pada bangsa maknawi je, maknanya kita nak membesarkan Tuhan itu, kita jalankan perintah dia semualah. Bukan Tuhan dia besar daripada bumi ke apa, tak. Itu makna dia. Maknanya amrun wujudi ni benda hak dikira ada sungguh. Dan masuk dalam makna barang itu perkara dan benda. Masuk sekali. Masuk dalam makna barang yang umum saat ni, tak, perkara dan benda sekali ada dalam itu. Ada kitab selagi kitab istilah. Kitab Lunas Aqaiduddin, sebagaimana yang kita ambil petikai dia tu. Tu kitab kaedah-kaedah ilmu tahid berlaku. Maksudnya lafaz itu mana? Yang mana? Asal perkara. Dan masuk dalam makna barang itu. Yang mana barang ni makna umum dah. Termasuk dalam pengertian dia ni ialah perkara termasuk sekali, benda pun termasuk sekali. Maknanya dalam umum tu ada khusus. Dalam umum tu ada khusus dah situ. Jadi barang lah. Dah sekali. Jadi akhirnya barang tu lah. Cumanya nak. Macam mana dikekalkan barang? Nak oyak kata bukan suka-suka sebut barang tu mana umum tu. Dah. Maknanya ada barang tu ada benda. Ada benda dan ada perkara. Jadi benda dan perkara tu menunjuk pada ada bendanya. Wujudi dengan amrun i'tibari dengan amrun wujudi. Tapi yang dibuat khulasah di sini, benda tu ialah kena pada amrun wujudi. Perkara yang bangsa ada. Contoh. Jadi contohlah kita nak hukumkan Allah Ta'ala tu ada ni. Jadi zat Allah Ta'ala ada. Bagainya ada. Zatnya ada. Zat tu ke perkara tu lah. Tak boleh kita kata zat tu benda ni. Benda tu nak tak boleh juga, tapi nak ayatnya orang dengar kat mu kata tu HGC ke? Pula dah. Jadi yang sesuai perkaranya lah, perkara. Baik. Kemudian hak tu beres. Sikit lagi. Kalau begitu kita dah faham penjelasan ni, wajib pada akal itu ialah asalkan perkara yang tentu sungguh jua ila akhirih. Jadi ila akhirih itu nak rujuk mana? Sampai habis. Iaitu kita lihat nota kaki 24, dia ini sama ada sungguh itu bangsa wujudi seperti segala sifat ma'ani bagi ada sungguh, atau sungguh itu yang bangsa amru i'tibari. Ini penjelasan terakhir ni. Amru i'tibari, yang mana amru i'tibari tu dalam itu ada sifat nafsiyah, sifat segala sifat salbiyah, segala sifat maknawiyah, dan seperti bertempat oleh jirim ketiadaan makhluk pada azali, semuanya itu ialah termasuk dalam barang wajib berlaku. Baru kita nampak dia punya pengakhiran ni. Selesai itu dia. Jadi asalkan perkara yang tentu sungguh jua ila akhirih. Dengan tak nanti ada dirinya, tak perlu kita nak tunggu ada zat dia, ada bendanya, tak perlu. Kita hukumkan Allah tu bersifat kudrat, wajiblah tu. Dia wajiblah Allah Ta'ala bersifat kudrat. Jikalau ada dirinya itu sekalipun, maka dinisbahkan
dia juga ini akan wajib pada akal. Wajib pada akal juga. Jangan keliru, jangan pening. Jangan pening. Habis selesai di situ, masuk pada huraian ta'rif mustahil pada akal dan daripada ibarat ulama. Bahabat mustahil pula. Bahabat mustahil pula. Baik, sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, kita sambung insya-Allah lah nanti pada minggu hadapan kalau tak ada apa kak. Subhanallah wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim.